Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Ros Faizal Zulkifli dalam kelas digital yang seterusnya. Seterusnya, kita akan membincangkan Unit 2 RBT tahun 6, iaitu Reka Bentuk Pengaturcaraan. Kita akan mulakan dulu dengan asas sistem robotik. Robotik merupakan satu bidang sains yang berkaitan dengan reka bentuk, pembuatan, penggunaan dan sebagainya yang berkaitan dengan robot. Antara industri yang menggunakan sistem robotik adalah seperti dalam bidang otomotif, pertanian, makanan dan elektronik.